2021 bersamaan Hari Khamis, insan yang bernama Puan Nur Zalina binti Abdul Kadir melangkah ke bangunan SMK Syed Masyur sebagai Puan Pengetua. Kami, warga SMK Syed Masyur, menerima kedatanganmu dengan tangan terbuka tanpa mengetahui caramu mentadbir. Visi dan misimu untuk SMK Syed Masyur, harapanmu untuk sekolah dan murid-murid. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Warga SMK Syed Masyur mula mengenalimu, Puan Pengetua. Puan seorang ketua yang tegas, yang mementingkan disiplin. Puan, kau seorang ketua yang pentingkan ketetapan waktu, tugas-tugas yang harus dibereskan dalam tempoh waktu yang ditetapkan harus dilaksanakan tanpa sebarang alasan. Caramu, ketegasanmu membuat ramai di antara kami warga SMK Syed Masyur merasa takut, merasa segan denganmu. Gayamu yang mempamerkan ciri-ciri seorang ketua yang tidak sanggup melihat kaki tanganmu menjalankan tugas tanpa fokus, tanpa dedikasi, berjaya membawa perubahan yang positif. Pesanan demi pesanan, ingatan demi ingatan, teguran demi teguran yang menyedarkan. Yang amanah, yang diserahkan, yang dipikul, yang dipertanggungjawabkan pada kami warga SMK Syed Masyur harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pertemuan dan perpisahan adalah lumrah hidup. Perpisahan selalu menyedihkan, dan hari ini kesedihan menghiasi kamar hati kami warga SMK Syed Masyur kerana terpaksa berpisah denganmu. Sudah pasti hari ini hari yang paling sukar untuk Puan lalui. Perasaan Puan pasti berbelah bagi. Amat berat untuk Puan mengucapkan selamat tinggal pada situasi, pada suasana yang telah menjadi sebahagian dari hidupmu selama ini. Hari ini, hari terakhir untuk kita bersama. Tempoh perkhidmatanmu sebagai Puan Pengetua di SMK Syed Masyur selama 4 tahun, 11 bulan, 25 hari berakhir kini. Berakhir dengan pemergianmu, berakhir dengan persaraanmu. Jutaan terima kasih Puan Pengetua atas segala-galanya. Caramu, tunjuk ajarmu, tutur katamu, senyuman manismu akan sentiasa dalam ingatan kami, insan-insan yang ditinggalkan. Doa ikhlas kami warga SMK Syed Masyur untukmu Puan Pengetua. Semoga hari-hari yang mendatang membawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Untukmu Puan Pengetua, semoga hidupmu sentiasa diberkati. Puan Pengetua, Puan akan sentiasa dalam ingatan kami warga SMK Syed Masyur. Terima kasih atas segala-galanya. Selamat bersara Puan Pengetua. Hasil nukilan K. Sati Pamang Devi. Dijemput Puan K. Sati Pamang Devi untuk berdiri. Sajak ini adalah nukilan Puan K. Sati Pamang Devi. Terima kasih Puan. Sekian, terima kasih.